Walaupun melekit dan mempunyai bau yang agak kuat, makanan ini sangat digemari oleh orang Jepun. Inilah natto, hidangan tradisional dari Jepun yang diperbuat daripada kacang soya yang diperam dan dikenali sebagai salah satu rahsia umur panjang masyarakatnya. Di sebalik rupanya yang unik dengan serat-serat melekit seperti benang, natto sebenarnya kaya dengan manfaat kerana diproses menggunakan bakteria baik, Bacillus subtilis, yang meningkatkan nilai nutrisinya. Makanan ini mengandungi enzim nattokinase yang dipercayai membantu menjaga kesihatan jantung dan melancarkan aliran darah, serta kaya dengan vitamin K2 yang penting untuk kekuatan tulang. Menariknya, semakin kerap natto dikacau, teksturnya akan menjadi semakin melekit dan rasa umaminya semakin kuat yang menjadi tanda kualiti terbaiknya. Biasanya, natto akan dicampurkan dengan kicap, mustard dan akan dihidangkan di atas nasi panas bersama telur mentah, menghasilkan hidangan yang ringkas tetapi penuh nutrisi. Walaupun bagi sesetengah orang rasanya agak ekstrim, bagi masyarakat Jepun, makanan ini merupakan simbol gaya hidup sihat yang sederhana namun penuh manfaat. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.